It's okay. It's okay, jangan. Dia keluar sendiri. Okay. Tu ingat nak masuk air. Sebab aku teringat ada satu kata-kata tu dan benda tu betul. Kucing ni kalau dia rasa dia nak pergi dah, dia akan lari daripada owner dia sejauh yang mungkin supaya tuan dia tak nampak yang dia dah pergi. Beg dia cantik. Tim Coros Malaysia. Ada klip lagi kat atas. Phase 1 keluar 2018, Phase 2 Ogos 2020. Kita nak pergi mana, guys? Veterina. Kenapa? And we're very sick. Okay. Assalamualaikum guys, welcome back. Hari ni 8 hari bulan 12, pukul 11.30 pagi. Petang ni aku ada event, aku akan bawa korang sekali. Tapi sebelum pergi event ni, aku nak pergi vet dulu. Sebabnya kucing aku ni yang paling tua lah. Nama dia Amber, dah 6 tahun. Lately dia macam kemurungan sikit, makan pun tak selera. Dapat nampak lah badan dia tu pun susut. Kita orang nak bawa pergi vet, risau tak tahu apa punca dia. Let's go. Let's go. Sit. Ready, sit back. Okay. So, kita orang dah sampai dekat Hospital Haiwan. Amber. Ya, kejap-kejap KM Global Animal Hospital. Klinik ni besar dekat Batu Cave. Aku selalu pergi sini. Klinik ni bukan sahaja kucing, anjing, kuda, biawak, semua boleh. Let's go, Malik. Sit here. Amber. Amber okay. Amber okay, right? Okay, dah makan. Masuk air kan? Tak kena tinggal kan? Tak adalah, masuk air sekejap je. Berapa lama? 20 minit. Oh, depend ya on ke? dia kalau dia duduk. Dia okey lah. Nak tengok mulut dia. Come. Ni, sekejap Amber. Tengok sikit boleh? It's okay. Okay. Ulcer tak ada. Berak kecil je? Tak nampak. Dia pergi berak kencing tu tak nampak. Tak tahulah, maybe kita orang time kita orang tidur dia pergi. Tapi mostly dia banyak menyendiri lah. Duduk dalam store kat balcony, seekor dia je. Selalunya kalau kita letak makanan, dia semua lari kan. Dia tak datang. Makan pun sikit je, tak banyak. Nak buat blood test tak? Boleh juga. Macam something abnormal lah. Kan? Okay, sekejap saya tengok temperature juga. Ada fever tak? He wants to eat the cat food. Tapi muntah syed tak ada lah. Tak ada. Okay, Mbak. Okay, sikit Okay, you help me hold this sikit. Okay. Okay, demam tak ada. Ada dua option lah. Dia you nak try medication or you nak buat blood test kan. Masuk air. Kita dah lock You ready? Sikit Sorry sikit Pekatlah darah dia. Pekat? Tak makan seminggu kan? Ya, sikit sikit. Ya. Mari baby. Sikit So doktor ambil darah dia tadi. Kena tunggu 10 minit. Kasih diorang analisis darah tu macam mana. Hopefully tak teruk lah. Berat dia turun 500 gram berbanding kita orang datang last time. So doktor expect maybe buah pinggang lah. Kalau buah pinggang, aku kena datang kat tempat ni seminggu 3 kali untuk masuk air. So sekarang ni pukul 2.47. Aku dah on the way pergi event. Tadi lepas settle kucing aku tu, aku terus balik Zoho kejap and then lepas tu baru gerak. So kucing aku ni, doktor ingat buah pinggang ada problem. Rupa-rupanya dia punya hati, liver dia. Tak tahu apa punca dia. Tapi itulah, memang nak kena drip air setiap 3 hari. Seminggu 3 kali. Senin, Rabu dengan Jumaat. Kena pergi lah, bawa pergi klinik. And then ada infection sikit. Lepas tu doktor pun banyak gila bagi ubat. Macam-macam ubat ada. So korang doakanlah kucing aku tu diberikan kesihatan yang baik. Kucing tu antara kucing yang berjasa, banyak berjasa dengan aku.
Zaman PKP lagi dulu, dia lah peneman selalu kita orang kat rumah. Dia manja, cumanya lately dia banyak menyendiri, dia banyak nyorok dekat dalam store, kadang-kadang kat balcony. Sebab aku teringat ada satu kata-kata tu, dan benda tu betul. Kucing ni kalau dia rasa dia nak pergi dah, dia akan lari daripada owner dia sejauh yang mungkin, supaya tuan dia tak nampak yang dia dah pergi. So aku tak tahu kenapa kucing tu menyendiri. So dalam fikiran kita orang, maybe kucing tu menyendiri, maybe dia nak mati ke apa ke, tak tahulah kan, wallahualam. So apa pun kita orang cubalah dengan cara yang terbaik untuk selamatkan dia. Lepas sebulan nak kena cek darah lagi. Tapi kalau dia punya kesan tu macam sama je, mungkin kucing aku dia kena kanser ataupun hati tu ada infection ke apa ke, wallahualam. So aku dah nak sampai dekat tempat event ni. Dan untuk event hari ni adalah pelancaran Coros Pace 4. Ni jam yang aku pakai. Tak tahulah kalau korang jenis suka berlari, korang tahulah brand Coros ni kan. Dan ini pun first time aku dapat jam ni, dan aku pakai seriously nice gila. Aku suka dengan dia punya bateri, boleh tahan sehingga 19 hari. Dan satu lagi, dia punya ketepatan GPS tu, hui, lain macam guys. Korang boleh tengok navigation dekat jam ni. Sambil korang berlari tu, dia siap tunjuk arah mana, simpang mana korang nak kena pergi. Korang just set je waypoint daripada point A sampailah ke point B. Nanti jam ni dia akan tunjuk jalan mana yang korang kena lalu. So jom kita tengok apa ada dekat event ni. Let's go. Kita sudah sampai. Cuaca nice hari ni. Let's go. Sekejap, ni macam mana nak masuk ni? Oh, tolak je. Biarlah. So ni dia guys, Heritage Valley. Tempat ni baik tau untuk lepak. Dekat sana tu dia macam ada food court. Lepas tu kat sini ada skateboard punya area. Oi, yakin? Sap. Oh, kacak lah. Boy. Assalamualaikum tuan. Sihat tuan? Sihat Datuk. Handsome. Datuk dekat bina baru lah. Hi. Wow, thank you so much. Boleh makan lagi dah? Boleh makan lagi. Food is over there. Okay. Coffee sini. And then produk demo semua kat sini. Hey, apa khabar? Baik. Sap. Ya. Tengah vlog ke? Yeah. Sap. Putras. Sama lagi. Sama lagi. Ya, cuma aku tak pakai ni, panjang sangat, pendek. Beg dia cantik. Coros, tim Coros Malaysia. Ada klip lagi kat atas. Ui, dapat jam. Cik. Stocking. Tu warna merah siap. Ni geng-geng runner. Kita bukan geng-geng runner. Towel. Ya kot. Botol air. Tu je lah. Okay lah, barang-barang running lah ni. Bila kita nak running ni? Put. Tu. Cantik kan stocking dia, warna merah. Tim Coros Malaysia. So ni semua runner-runner. Jam Coros banyak. So ni dia punya timeline. Pace 1 keluar 2018, Pace 2 Ogos 2020, Pace 3 2023. Korang tengok gap dia 3 tahun. Yang ni 2 tahun gap dia, 3 tahun, ni 2 tahun barulah keluar Pace 4. Design dia lebih kurang tapi fungsi dia banyak lah. Dia orang dah upgrade, terutamanya dari segi dia punya accuracy GPS. Self-control. The whole picture is not just competing or Kau seorang Oh ada, okay. Ada. Mustahil seorang. So sekarang ni rehat time. Kita try makan ni. Aku tak tahu apa benda ni. Nampak macam tomato. Bismillah. Okay, let's reveal the price right now. Bunda kata. The price is Okey tak harga dia? Okey lah, untuk runner okey lah. Okey, bagi aku harga dia okey. Dia ada market segment dia. Yeah. Okey harga kan? Okey. Aulan okey. Okey. Tapi habis Aulan. Apple Watch. Available 11 Disember. Dah boleh beli jam ni guys. So event dah habis. KJ pun dah balik. Yeah. Habis. Tu dia. Putih, hitam. Aku suka warna hitam, tapi dalam masa yang sama warna putih pun cantik juga. Cumanya warna putih ni cepat kotor, jadi aku tak berapa gemar sangat. Jadi warna hitam ni kena lah. Dia tak nampak, kalau macam pergi event-event ni okey juga dia pakai. Kalau macam putih tu dia terlalu obvious sangat bagi aku. So kalau korang nak tengok video review tu, aku ada letak dekat TikTok. Ni boleh tengok lah. Drone kau tak sampai? Dah pergi depan terlebih depan dia. Okey lah, jom lah.
Dah pukul 6 ni. Jumpa lagi kita. Apa kita Roger? Okay guys. Datang Apa Roger kan? Okay, jumpa lagi. Right. Neo tu. Itu saja event kali ni. Apapun jam Coros Space 4 terbaik. Harga 1099. Kat dalam video ni aku ada letak link kalau korang berminat nak dapatkan. Sekarang dah pukul 5 petang, 5.30. Aku kena gerak cepat sebelum jam. Bismillah. Kita jumpa di next video guys. Assalamualaikum.